Kalau betul-betul cinta tu betul-betul tak pandang harta dan rupa, kekal lah. Perempuan suka lelaki kaya, lelaki suka perempuan cantik. Stereotype atau realiti? Saya rasa itu realiti dah sekarang. Dulu kita boleh katakan benda tu stereotype, sekarang dah realiti. Sebab itulah hakikat je, sebab orang masing-masing nak mengejarkan apa yang diorang inginkan. Tapi kalau bagi saya, benda tu realiti. Saya rasa jawapan dia stereotype. Sebab kalau rupa ni dia abstract, boleh jadi awak cantik ke handsome ke, bergantung kepada orang yang melihat. Maksudnya kalau orang tu suka awak, otomatik awak akan jadi cantik atau handsome. Suka tak sebenarnya itu realiti. Kalau macam perempuan suka lelaki kaya, saya fahamlah mungkin dia nak hidup dia lebih senang kan untuk lelaki tanggung. Tapi kalau untuk lelaki pula suka perempuan yang cantik, itu pun realiti, bukan stereotype. Mungkin awal-awal kita susah untuk nampak dia punya sifat. Nak tak nak memang rupa dulu yang kita boleh senang attract atau tidak. Realiti. Sebab memang normal macam tu sekarang. Lelaki lagi suka perempuan yang cantik. Kalau tengok TikTok pun, kalau perempuan yang cantik pun mesti diorang akan komen. Sama je, lebih kurang macam dia. Bagi saya stereotype sebab banyak je lagi orang yang boleh terima baik buruk someone kan dekat luar ni. Tak semestinya kena tunggu kaya baru boleh accept. Kalau betul-betul cinta tu betul-betul tak pandang harta dan rupa, kan lah, insyaAllah boleh je go. Itu stereotype sebab perempuan kalau dia dah sayang, dia tak kisah lelaki tu kaya ke, handsome ke, dia sayang je. Tapi dari pengalaman diri sendiri, lelaki nak yang cantik je.